Assalamualaikum semua, apa khabar semua dan keluarga, dan selamat datang serta selamat menonton rancangan kami iaitu Melancong ke Sabah. Dan saya Mat Rob Budget, budget bukan sengke, adalah sebagai hos anda untuk rancangan ini. Dan kali ini adalah episod yang kedua. Dan episod kedua ini maknanya ini adalah hari kedua kami melancong ke Sabah. Dan pada hari yang kedua ini kami masih lagi berada di Kundasang. Jadi untuk episod 2 ini, rancangan yang diaturkan oleh travel agency kami ini adalah melawat ke 3 buah tempat yang menarik di Kundasang. Jadi apakah tempat-tempat tersebut? Untuk mengetahuinya, marilah kita menyaksikan video ini. Kita mulakan dengan melihat suasana awal pagi di Kundasang. Beginilah suasana awal pagi di Kundasang. Dan ketika aku mengambil video ini pun, jam baru pukul 5.23 pagi. 5.23 pagi. Kalau pukul 6 pagi macam mana agaknya? Kalau pukul 6 pagi terangnya macam ni lah. Zam! Jadi korang nampak terang kan? Jadi waktu subuh ketika itu sekitar 4.45 pagi. Dan waktu syuruk atau sunrise sekitar jam 6.01 pagi. Jadi kalau dah terang macam ni, matahari dah naik macam ni, ada lagi tak subuh, itu aku tak pastilah tapi aku pernah dengar lah istilah subuh gajah. Subuh gajah. Aku pun tak tahu apa itu subuh gajah. Kalau ada yang tahu tu bolehlah share komen korang atau keterangan korang tentang apa makna subuh gajah tu dekat ruang komen di bawah. Lupa pula. Rupanya kita ada tetamu undangan Kita ada tetamu undangan untuk menerangkan apa itu maksud subuh gajah. Jadi marilah kita persilakan tetamu undangan kita tu. Saudara, tidur pula. Dah giliran awak ni. Boleh cakap boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak Okey, tak apa. Terima kasih. Alamak, bos. Pakai cermata pun terbalik. Macam mana nak berikan keterangan tazkirah ni? Ya Allah. Ni kau Cik Mak, kau jumpa dia ni kat mana ni? Asal boleh je lah kau ni. Kan dia okey je. Jadi begitulah Kalau kita nak cari orang kasih keterangan pasal agama ke tazkirah ke, carilah yang ada ARS ke atau yang ada tauliah lebih selamat lah macam tu. Kembali kepada video kita yang korang tengah tengok ni adalah pemandangan daripada hotel yang kami inap iaitu Hotel Perkasa Hotel. Jadi bila kita on the way kat sini, memang adalah viewpoint yang kita lalu, tapi tour guide kami tak berhenti. Aku pun macam alamak, kenapa dia tak berhenti kan? Tapi rupa-rupanya ada sebab kenapa dia tak berhenti. Sebab pemandangan viewpoint untuk lihat Gunung Kinabalu ni dekat belakang hotel, kita boleh tengok sepuas-puasnya lah kalau kau nak tengok. Jadi korang boleh tengok lah gambar-gambar yang aku uploadkan ni. Ini semua aku ambil daripada belakang hotel saja. Dia ada gambar sunrise, dia ada gambar Gunung Kinabalu dan macam-macam lah. Rasa kat situ konon-kononnya aku ni macam kat New Zealand. Ada lah rasa macam itu. Memang best lah. Turun, kita bermanja-manja menaikkan sepatu dan juga ladang di Sabah. Mungkin ada sekarang kita ke tempat dah pergi. Tempat. Jadi you all ada dengar kan taklimat daripada tour guide kami Jadi ada 3 buah tempat yang akan kita pergi. Yang pertama, Desa Dairy Farm. Lambat betul nak cakap tu. Lupalah tu. Yang kedua adalah spa ikan. Dan yang ketiga adalah ladang teh Sabah.
You all kalau nampak background tu kan ditulis Desa Dairy Farm. Maknanya apa tu? Maknanya kita dah sampai lah. Nah, di sini pemandangan dia memang menakjubkan ya. Ada yang mengatakan pemandangan di sini seperti lukisan dan macam-macam lah. Aku sendiri tengok pun terpegun ya, dan juga terpaut macam lagu Love Hunters. Ku terpaut dengan pertemuan itu. Apapun, nikmatilah pemandangan yang kami sajikan dalam video ini. Nah, inilah dia lembu-lembu yang diternak di sini untuk tujuan susu ya. Menghasilkan susu, bukan untuk dimakan ya. Jadi yang lembu-lembu lain tu disimpan kat dalam kawasan tu, bro. Kau nak tahu kenapa? Nah, itulah tempat di mana lembu-lembu di sini disekolahkan ya. Lembu-lembu sini semua pergi sekolah, bro. Kalau tak percaya, kau tengok sign ini. Ada nampak tak apa signboard tu cakap? Signboard tu cakap, Shock warning electric fans. Keep away. jadi maknanya pagar ni semua ada elektrik. Siapa kena? Electrocuted lah dia kan? Dan aku dengar tak ada lembu yang kena electrocuted dekat pagar ni. Tetapi yang kena electrocuted pula adalah manusia. Sebab itulah aku cakap lembu-lembu kat sini pergi sekolah. You all percayalah apa yang aku katakan ini. Inilah tempat memproses susu segar. Kalau you all order siap penghantaran ke rumah, tunggulah sampai bulan tak timbul-timbul. Ini kaunternya. Tempat ni memang power. Nak karaoke pun boleh. Cepatlah besar, wahai bungaku. Selepas jalan-jalan di sini, jangan lupa untuk menikmati gelato, iaitu salah satu produk di sini. Macam yogurt gitulah. Rasanya sungguh enak dan lazat sehingga menjilat kaki. Siapa tak rasa hidupnya tak cukup syarat? Dan jangan lupa juga dapatkan cenderamata yang ada dijual di sini. Macam aku tu, sungguh-sungguh dia nak beli. Agaknya dia tanya dengan Kak Pau tu, Kak Pau ni apa ditulis ni, Pau? Kak Pau pun jawab, dia tulis Arab. Alif tendang wow. Sarkis dah. Dan tibalah masanya pula untuk kita bergerak ke tempat lain. Ketika di dalam bas, kita semua dimaklumkan bahawa Desa Dairy Farm memberikan susu komplementari kepada kami. Itulah dia gambarnya. Aku pun minumlah. Cepatlah besar, wahai bungaku.
siapa tahu lagu tu tadi lagu apa? Boleh typekan jawapan anda di ruang komen di bawah. Cepatlah besar, wahai bungaku. Begitulah pengalaman kami ketika melawan Desa Dairy Farm. Sungguh manis sekali. Dan kenangan yang manis ini kami abadikan dengan mengambil grup foto. Seperti yang you all setengah tengok ni lah. Itu pun nak ketawa. Apa kelakarnya? Memang tak kelakar pun. Tapi aku nak ketawa aku pun suka lah. Bising pula Cik Mang ni. Aku sumpah kau jadi lembu baru tahu. Kita minta maaf, bos. Maafkan kami, penunggu gua. Kau panggil Maafkan aku kami, penunggu gua. Kurang hasam juga Cik Mang ni. Sekarang ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke fish spa. Dalam perjalanan tu banyak pemandangan-pemandangan. Kebun-kebun, tanaman-tanaman, jin, syaitan dan hantu Kak Lima. Yang itu tak adalah, tu aku tambah sendiri je. Dan aku pun dimaklumkan, penduduk-penduduk di sini banyak bekerja sendiri. Sama ada jadi petani, berjualan, berniaga atau entrepreneur ataupun mengendalikan homestay. Akhirnya kita pun sampailah ke tempat spa ikan itu. Dan untuk ke kolam yang ada ikan-ikan itu, kita perlu mengharungi Bukit Bakau, hutan belukang dan mengambil masa 3 hari 3 malam untuk sampai di kolam ini. Percayalah cakap aku ni. Jangan marahlah, ya gurau saja. Nak gurau pun gurau juga. Bila kita sampai ke negeri orang, ke tempat orang lain, hormatilah adab-adab yang telah ditetapkan dan hormatilah juga penduduk-penduduk di sana. Jangan sembrono je. Kalau kau sembrono juga, kau akan disumpah menjadi ikan dan kau akan tinggal di dalam kolam ini buat selama-lamanya. Lepas penat bermain-main dengan ikan-ikan itu semua, singgahlah ke kedai-kedai yang menjual cenderamata di sini. Support, babe. Jangan tak support. Kalau tidak, potong kepala. Nampak? Aku pun beli beg ini, cenderamata daripada spa ikan. Sebab aku tak nak kepala aku kena potong. Kalau kepala aku kena potong, siapa yang nak berbual dengan you all dalam video ini pula? Tibalah masanya untuk kita tinggalkan tempat ini. Dan aku nak ucapkan kepada kawan-kawan ikanku, selamat tinggal semuanya. Teruskanlah perjuangan sucimu, memakan kulit-kulit kering yang dah mati di kaki-kaki manusia. Dan untuk manusia-manusia yang disumpah menjadi ikan dan tinggal di kolam itu, aku ucapkan selamat menempuh hidup baru. Jagalah diri baik-baik dan jumpa lagi di masa akan datang, sama ada di kolam atau di dalam kuali. Aku nak balik. Aku tak nak tinggal sini. Entah siapa yang salah.
Dah sampai pun kita di ladang teh Sabah. Dan waktu kita sampai di sana memang waktu makan tengah hari. So, jadi kita makan dululah. Dan menu yang dihidangkan kepada kami adalah chicken rice, nasi dengan ayam dan ada sup. Sebenarnya aku pun dah lupa menunya. Dan minuman utama yang diberikan kepada kami adalah teh ais, iaitu teh daripada ladang ini. Dan ada juga di antara kami yang order jus buah. Kenapa dia order jus buah? Sebab dia mazhab lain agaknya. Grup kita ni memang automatik orang-orangnya. Bila duduk di meja makan, sebelum mereka teruskan makan, mereka baca doa. Dan kalau ada yang terbabas, mereka akan patah balik untuk baca doa. Dan kenapa? Ada yang nak kongsi tentang bacaan doa makan. Betul. Tentang Siapa? bacaan doa makan. Tetamu undangan kita yang tadi tu. Tetamu undangan kita Betul. itulah. Betul. Baiklah, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Allah, awak baca doa apa? Awak ni tu? dah kenapa? Itu doa untuk naik feri, perahu ataupun sampan. Bukan doa makan. Cik Mang, sekali lagi kau panggil orang ini. Aku tutup mulutnya. Aku akan tutup mulutnya. Setelah menjamu selera, aku pun berjalan-jalan untuk melihat sekitar ladang teh dengan menggunakan laluan yang dibenarkan. Adapun laluan yang tak dibenarkan, jangan pula kau jejakkan kakimu di situ. Dekat sini ada satu teko ajaib. Mak aku dan Kak Pau nak cuba tapi tak lepas kerana tak tahu passwordnya. Korang nak tahu apa passwordnya? Passwordnya ialah gosok, jangan tak gosok-gosok. Lampu yang satu gosok sampai ternampak wajahmu. Itulah passwordnya. Tanpa disangka-sangka, di ladang teh ini pun cuba dikekalkan satu sejarah yang begitu penting untuk Sabah, iaitu Sendakan Ranau Death Marches. Aku tak berani nak cerita tentang perkara ni, takut salah pula. Lagipun aku bukan orang Sabah. Yang pastinya dalam tragedi ini ramai yang terkorban dan yang hidup hanya beberapa orang sahaja. Itu sahaja yang boleh aku katakan. Respect for the day. Aktiviti kita yang terakhir pada hari itu ialah ke pasar sayur. Ini adalah aktiviti tambahan macam aktiviti luar darjah lah gitu. Tapi ejen kita tetap layan. Jadi saya ucapkan syabas kepada ejen kita. Tengah kita pusing-pusing tu hujan pun turun. Jadi apa lagi? Ini, angkat kain hujan. Jemuran dah turun. Cukup sampai di sini sajalah episod kali ini. Aku pun dah penat berbual macam ni. Jumpa lagi